Oh, tak lekat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hari ni trip bulan puasa lah. Seperti biasa. Kali ketiga turun bulan puasa ni. Air sejuk di suasana air sejuk ni. Hujan semalam lebat. Jadi hari ni kita banyak pakai anak udang pakai cacing tak mau nak makan. Jadi hari ni dengan Mizal. Tu dia. Dia baru belum apa lagi. Belum apa lagi Awak dah seekor. Dia nampak. Nampak lah makan duk sekali je. Tapi itulah risiko dia mancing seberang ni. Ikan kacau sikit. Jadi apa-apa stay tune guys. Kita tengok hasil hari ni macam mana. Terbaik. Udang. Setakat ni ikan belum lagi kan? Okey ni. Dia dah tak ada tu. Ikan. Ingat udang. Apa gaya dah gaya udang? Rasa macam udang je makan. Dia diam. Ikan datang pula. Ikan datang pula. Oh, Allahu Akbar. Hai, ni jangkit dengan Mizal. Ada pula. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Aduh. Tak boleh lah nak cakap nak belah Oh, baru nak makan ni. Baru nak makan tu. Bismillah. Aduh. Oh, nak makan tu. Macam ikan dia. Dah dengar bunyi. Kok. Ikan. Itulah dalam banyak-banyak tu ada terselit Boleh lah, tunggu sekejap. Ada jenis je tu. Risol. Alhamdulillah. Mau makan tu. Udang kedua untuk pagi ni. Udang kedua Mizal lagi ni. Sesi manaskan badan. Memang manas betul ya. Badan je, kepala je dah. Sesi membakar. Kita bakar je. Oh, boleh lah. Udang ketiga. Tak ada. Come on. Do it. Dah. Naik. Buat dah. Bismillah. Alhamdulillah. Azal tengok. Alhamdulillah. Oh, tu dia. Jenggo pertama. Jenggo pertama. Alhamdulillah. Apa? Mantap. Tak makan betul tu. Mulut tak ada. Mulut dah ni. Cacat. Pelik gila tu. Kau tengok Ni dah galah ni. Tengok macam kena makan awak. Sikit-sikit. Lantak tu.
Daripada lepas malas lah. Makan sampai lekat. Tak lah. 4-5 kali lah ni. Macam betul. Tak. Dia memegang Zal. Memang cakap lah. Dia memang selagi tak tahu dia makan macam mana. Ni dia pegang ni. Abang rasa memang lembik. Lembut lah. Lembut-lembut. Kan dia cakap Lembu. memang rasa dia memegang. Dia megang tu. Dia tak makan. Dia megang jumpan tu. Tengok guys, macam mana lah. Bila air sejuk udang makan kan. Izzah baru naik seekor. Lepasnya entah lah. Daripada tadi asyik melepas. 3-4 ekor lepas. Naiklah kali ni. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Ada? Bismillah. Allahu Akbar. Dah. Alhamdulillah. Ada dah? Allah. Ada lah ikan. Betul-betul tang sungut je. Laju makannya. Ikan. Oh guys. Suria. Jenggot. Banyak sampah makan. Kena juga. Ni dia yang tadi je ni. Okey. Tengok dia punya buka drag. Ada satu. Ada satu. Itu je ubat dia. Lang kayu ke. Ambil kau. Masuk kayu sangat kan. Mana terik hari ni. Langit dia biru. Direct matahari. Tak record pula. Jenggo lah. Alhamdulillah. Kau lucu tak tahulah. Punya darah ayo. Alhamdulillah. Jenggo. Kat penuh. Tu dia. Tengok gaya tangan dia. Dia mesti pakai hidung Dia punya teknik. Kena pakai hidung. Dia macam main kolam tau. Dia rupa main kolam mancingnya. Makan pun. Tengok sangkut kat mana. Kaki. Musim ikan sudah tiba. Pasu cabut. Mantap tu.
So. Bawa balik ni. Mak suka bakar ni. Isi macam ayam. Hari tu banyak oli lah. Hari tu dapat mana dapat? Tak mana dapat ni. Kita ikut. Kau pula pancung orang. Allah. Dah lah tu senyap. Tapi sini memang ada ya. Walaupun serut macam tu, kita hari tu pun dapat berapa ekor ni kan? 3 ekor kan lah. 3 ekor. Sebab ada sangkut tu. Dia ada sangkut-sangkut tu. Okey, kita tengok apa lagi. Apa lagi yang ni? Habis pula. Labi-labi pula. Ada kan. Oh, Allahu Akbar. Innalillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni makan ni. Bawah ni. Bawah ni. Depan. Try tengok. Okey. Allahu Akbar. Dia lagi. Alhamdulillah. Satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, semua lucu. Ada. Ni dia situ je laju kan. Dia area tu tenang sikit tu. Ya Allah, belakang dah kena kan. Ni. Aduh, hai apa jangan makan lah. Belakang pun boleh. Alhamdulillah. Macam terbalik Balik Tengok sampai putih-putih hari ni. Tu dia. 2 ekor tilan. Mak tilan. Itu putih, patah-patah. Patah-patah. Aduh, hai. Berat? Tapi nak rasa tadi ke? Biar betul ni. Ada ni, ada. Dia yang besar ni. Kan? Ada. Kan? Tu dia. Dia main dah. Allahu Akbar. Dia pegang gitu. Dia pegang tu. Basah tu. Dah 2 kali dah ni. Aduh. Belum ada rezeki lagi ni. So guys, ni confirm berat. Nampak berat dia. Alhamdulillah, trip hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Ada jenggu.
Tapi banyak sangat terlepasnya. So besar pula tu. Tak apa, nanti kita repeat. Okay guys, kita jumpa lagi. Ni nak tengok hasil juga. Ayo. Terima kasih. Boleh lah hari ni. Jenggo semua. Satu Mizal punya. Aku punya. Oh tu, nampak getih tu. Habis semua besar-besar lagi ni. Semua pakai nak udang. Okay guys, kita jumpa lagi di next video next video trip kemudian Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.